Jam berapa hari ya? Ngota dulu tibu deh, siang hari. Kemana lah keluarga? Iku nak bagaji lain. Makan lauk sini bagi saja. Siang dulu tibu deh. Gaji gadang mana? Malah ni mah. Kuciku taruh gua teko juragan kan. Saya percaya dia tahu. Malah pajar. Maya. Aduh. Makan lauk dah bagi lah dia. Tu saya gear semua. Pitih sayuk nyagi jadi juragan nah. Siku kalau lain. Malah ngotari. Siang hari ni. Hai. Capek lah siang hari yang berang duk samang lega. Capek lah. Nang. Kau siang hari empat dah terlambat. Coba kau pakai lit lemak ke? Abang beko pulang beko. Tuju ciku tuju dah bang kini. Hah? Nyo abang ka pulang bekine beko sanjo. Nyo suruh mak pakai lit kolek kata sana mak di rumah lai. Abak. Ya. Abak pulang. Abang pulang beko. So mak lai gadeh mak. Hah? Lai gadeh mak. Hah? Lai gadeh ya mak. Lai. Sana kata abak ni cepet lah berang dak senang cepet lah. Cepet. Tu samang lagi bos. Cepet. Kok kau main ke keraju kah? Jam berapa hari? 2 hari baru keraju lah tete ya. Kalau terlambat setengah jam deh ha. Setengah jam dulu siku terlambat makan lauk doa. Gadang teh korang dia nak. Kami lain nak keraju siku. Kau lah siang hari baru tibu tu. Hoi. Kau le gadang dah. Kau nak kau kah? Ya. Kau le gadang dah punya. Kiko nak biasa keraju di siku aja mah. Oi, ala gadang dah pagi tu le serap tu ngah. Kau dia lah tu lagi makan dia lalu serap dengan petang setiap lain. Oh lah bagi deh. Yo, anak kau bukin suruh kena lagi 4 setiap lu. Lah nyagi serat di pos tadi. Anak kau suruh kau king ya. Beko dan tarang lo. Lah nyagi serat tadi wa makan tambahan senggi nyolai. Awak deh. Lah. Balap. Deh serat tak balap deh serat. Nak tahu serap 4 kecil nyo. Serat. Serap tu ah? Serap ah? Umpan tua. Hah? Umpan tua. Ni muda. Ya kan bi umpan tua kan bi mudo lah. Oh, 42. Ya. Lah 2 hari mah. Nyagi serat serat. Oi, seorang lu wei. Ada lagi kata tambah lah weh. Iyalah anak kau kilo oi mes dia aku. Ada. Berdasu untuk samang leh. Alun curang leh. Awak lah merasai kena kicek. Dengar lai. Nak dengar mana dengar anak dan dia pakak payah mengecek je nyo. Agak. Tak bila ganya ke ni so. Dan laki dia ke pulang beko sanjo tu nyo ciko lah ke tujuh di nyo kinai. Badak-badak bagai ya. Laki dia nyo ciko nyo biasa dari rimbo baru semua kan kinai kau nyo pulang sekali nampak di nai badak kan rancak dah. Terserah kau lah kau laki kau bawa anak kau di mana? Pinya magi umpan tua. Pun dia. Lah, ciko lah. So. So. Mati dah. Kau lagi makan anak aku ah. Okey kan? Oh, anak kau tu kecil lah mati lah duit dia kah. Mati lah uatnya kuah gitu. Lain kau ha. Oi, jangan berang duk samang kuah makan. Oi, nak bawa tu pergi makan ha. Gade. Kau duk semang suar pelet kau dengar. Oh, alah habis umpan petang dah. Oh, rajak kembang dah. Kini tak jangan anak bibik gini. Tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama lah cerita dua buat ha. Ya dah. Aku dah. Ngopi ni kan? Alah, ngopi lah. Aku dah. Kan cari anak lauk ah. Ya skor tempat ranjau anak lauk. Tapi. Yo si kuan. Dah tadi awak kan dari luar dari simpang. Nyo tunjuk ada orang kemari. Ayo tapi nasiku padang limbiang di padang malimbiang ko. Yo siko nang banyak. Ayo banyak sekolah lauk dah. Ya nak dah. Ni kau tempat? Daerah awak nan tempat awak ke anu mau sekolah. Oh, Ciko pusat pembinaan bibit ikan Kapalo Banda.
Kono bandar ya. Oh lah tahu dah sekolah dah banyak dah tahu dah. Iya. Oh itulah kau tunjuk ada orang kau ni tadi nah. Bikin dia rancak bibit. Padahal banyak dah ambil laut dah. Agak 10,000 je dah. Oh banyak sekolah dah ikut sekolah. Kan ikut na petang laut peluan dah sekolah semua dah kan. Kuala kemari dah ada siku mah sampai aju anak sekolah dah. Oi, anak aku. Anak lah. Uat dah. Piang mencari. Uat. Di mana? Ya, ambil lah agak 10,000. 10,000. Malah pajar lagi. Hoi. Hoi, nyau. Bos. Kau ambil anak laut apa bawah. Apa jauh melanjut di Sangina. Amak ni mah. Lagi kan ni. Nyok kan ya. Kan dia. Lagi kan bos. Apa lah. Kau nak laut nang bawah kau itu nak laut bawah kau dah sampai dah. Nak dah habis dah laut tu. Bos, lah sudah lagi kalau yang di bawah itu bos ah. Anak kau ni mah. Lai di bawah tu sedang bawah lai. Apa kata ni belah kau nak pergi makan laut dah dua dia ke? Lai. Ni sedang atas ni nampak tu ah. Ha tu yang pergi kalau tu ah. Ha, kalau lagi dia lah. Tolong ambil lah buat. Tak tu. Lama nak dia menunggu ah. Tu bos awak bah kau dah suruh-suruh saya dah. Hai, pos dari mana pula? Lah, mak apa je tadi kadang kena serengih terlambat tiba je anak dan tadi. Tolong lawan lompat dah. Naik go bos gah. Apa pula ni? Sama makan upah awak sikunya. Keniang. Ada babi dah dah. Gaya bos lah gay. Nyuri orang je tadi. Kau lagi sah. Ya. Ya. Oh, tua. Ha, banyak umpan ah. Suruh nak makan umpan tua ni. Tuah. Banyak ah. Ya. Kenyang. Ya lah. Hei. Mari. Kemari. Ngadang-ngadang apa, Pak? Hai. 2 jari lah. Awak Pak ageng kenyo. Ageng kalau wah. Hai orang lepas ni kerja pagi tadi. apa berlanjut je jauh kemari pergi buka balang ni saya habis main di nak rang tadi ya. Iya mau deko ah. Ang nak buas ko kan. Samo karajo je nak rang dia kan. Ya. Atu ba ko balagak-lagak bos long cek den tak kecuh den dang tadi nah. Cek den ang bos kadang tadi nah. Kira nak garagai lo kira nak timbang lah kira. Ya lah samur je cukup wah. Dah boleh awak itu dah. Aden di Sangir mah. Bos tambang ameh den ngah. Dak mau dia ke mana lagak den lah. Orang tak tahu reso den bos dah. Hei. Kadang-kadang ikut nak 3 jari Pak. Iya 3 jari dan tu. Hei. Semua nak buah hanya kan. Jangan sok-sok di bos lah. Kerja lah ya. Apa semua kami. Wah. Kalau kawan nang nan samo karajo, kalau aden tak kicuh dia ang biasanya. Ko kawan nang samo karajo tak kicuh lo dia ang gai. Lawa lagak-lagak nduk samang lo ang. Awak kalau jadi nak garagai orang tu ah, indak boleh sombong ada bos gadang ang tadi bersobok je den tu ndak sombong je dah. Ikong anak buahnya ya mengecek tinggi lo ang pada nyompak den. Tinggi ruak pada motor dia ang mah. Baik terang ada ang nak kecek lah. Yo Pak salah semua Pak. Irunya nak buah lah sama jawab buahnya. Jadi kaji dia sultan tadi anak buah lah sama kerajaan siku jawab dua. Lah tahu. Anak lah. Kamu makan upah wak je sultan siku ndak nyom bos deh. Sudah kami nak bos ah. Alih tu, ni cari Pak tu. Lah kita kerja sultan ya nak sultan deh. Dan berantai siku kerajaan lah ada. Betul. Kalau kami 2 anak kena serengi hanyo dah. Inyo indak nduk samang sultan tadi dah. Anyo memantah kerentah kami lah berdua. Gaji seketek lah nyaginya. Kerajaan terlambat setengah jam terlambatnya muncul apa? Apa alo-alo kami pai lai. Tunggulah dulu. Panggillah sultan tadi dulu.
Kayaknya ambil nak laut tu orang tadi. Nanya ada yang bawah. Bos, di pasok-pasok. Masuk makin bantu kan. Yo. Tani ayu anak dia mengeluarkan umpan tua. Ndak petok keluar. Kau tadi. Modai kos tanda karajo sikeke ya. Patai anak bata ngota sadoyo. Oh jangan lah tu mamang becek tu lah. Kau siang hari ni ya. Oi. Aku kerja boleh kata mana. Jangan. Kadang mana pagi makan us ni lah. Kalau dia serap dia lapis dia gini deh. Tu ke 40 lah siang hari ni. Yo lain tu serang kan lagi lah apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dosa nak kasadonyo di mana saja berada. Untuk memesan bibit ikan atau anak laut. Bagi siapa yang mau beli anak laut, datanglah ke Jurong Padang Melimpiang Nagari Kotosani. Tapeknya di Kapalo Bandar. Bagi yang ingin memesan, silakan hubungi nomor di bawah ini. Salimano, okey.